Ni dia, pizza dah sampai. Golden button chicken. Tahu lah. Wah, dah nak pizza. Menjilat dia punya cheese kan. Koma, sedap mah. Assalamualaikum koma. Malam ni kita dinner di Moki. Kita makan pizza. Let's go. Itu dia pizza Moki. Ini dia menu The Moki. Okey, menu pizza dia. Yang star tu yang special ya. Yang viral yang berstar. Okey, burger pun ada. Okey. Pasta pun ada. Okey, semua ada. Okey, jom datang coba di Bukit Jeluto. Okey, dah sampai. Ni dia. Apa nama dia? Tak tahu nama dia. Koma fries crunchy roots nama dia. Sebenarnya ini ubi keledek goreng. Tapi sedap ubi keledek dia. Daripada ambil kentang, ambil keledek kan. Terbaik. Minuman berbuih dia. Ini teh lychee. Teh ais lychee. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia kita cuba. Ini dia nama dia. Crunchy roots. Lah lupa satu tua ni crunchy roots. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cicak. Sedap lah. Rasa pecicah ini manis-manis berlemak. Terbaik. Okay. Cuba ais tak? Sebelah teh ais lychee. Oh, sedap. Alhamdulillah, terbaik. Ini dia, pizza dah sampai. Golden button chicken pizza saiz 8 inci ya. Saiz 8 inci boleh lah cukup makan untuk 2 orang kan. Kalau besar-besar kan tak habis. Makan dinner pula tu kan. Tak boleh makan banyak-banyak. Okey, nanti kita rasa. Ui, garing. Ui. Okey, ambil. Tu dia. Ini bau betul pizza. Bismillahirrahmanirrahim. Crunchy dan pedas. Tahan pedas dia. Alhamdulillah, sedap. Korang kena coba. Apa? Korang kena coba pizza ni, sedap. Crunchy. Tengok tu ada angang sikit. Menarik. Tapi ada gambar kari sini ni memang pedas. Siapa yang suka pedas memang terbaik pizza ni. Koma patutlah pedas. Tu dia cili padi dia. Wow. Memang terbaik. Siapa yang suka pedas. Saya memang syok kalau pedas. Kena dengan cili padi. Memang terbaik. Ni ada golden. Nampak ada golden. Ni sedap ni, garing. Memang sedap, garing. Keruk-keruk ni kan. Okey, terbaik. Tahu lah. Wah, nak pizza.
Menjelat-jelat dia punya cheese-nya. Sama sedap mama. Sedap dia macam rasa dia mama. Dengan rangup dia, pedas dia. Kena ambil yang ni. Kena ambil apa nama tadi nama dia? Golden butter chicken. Memang sedap. Ambil. Rasanya pedas. Ya. Memang terbaik.